Jom kita unboxing dan saya nak tunjuk betapa premiumnya produk daripada Nur Al-Habib ni. Yang ni botol 250ml. Kita tengok luaran dia, botol dia. Okay, tengok ni. Tengok kaca dia. Ni berat tau. Ni bukan kaca biasa macam kaca botol kicap tu. High quality tau. So kalau korang nak order online, postage, jangan risau. Sebab botol ni sangat tahan lasak. Okay, benda yang specialnya dengan botol ni, mari kita buka. Tengok ni. Inilah special dia. Nampak tak ni atas ni? So dengan adanya benda ni, bila korang tuang, tak adanya nak meleleh-leleh kat tangan korang, kat botol tak ada meleleh punya. Clean botol korang. Tak percaya? Meh saya tunjuk. Nampak tak? Ada meleleh-leleh tak? Tak ada kan? Terbukti benda ni sangatlah berkesan. Jom kita tengok tekstur dia. Tengok tekstur dia. Oily sikit. Nama pun minyak kan? So dari segi colour dia macam ke arah dark brown sikit. Bukan macam minyak masak tu. So saya nak rasalah sikit. Kalau korang nak rasa direct boleh je. Tapi kalau saya prefer dengan susu. Ok, kita ambil dalam lebih kurang dalam satu sudu. And kita letak dalam ni. Kemudian kita kacau-kacau. Masya Allah. So, yang mana korang yang tak boleh terima dengan rasa habatus sauda ni, korang boleh cuba cara ni. Rasa habatus sauda tu tak strong sangat, tapi khasiat dia korang dapat. Itu yang penting. So korang jangan lupa dapatkan minyak habatus sauda ni daripada Nur Al-Habib. Dalam Al-Quran pun ada kata habatus sauda ni adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Ingat makanan sunnah, ingat Nur Al-Habib.